Bahan-bahan untuk menumis nasi minyak. Kita ada bawang merah 2 biji, halia, kita ada bawang putih, daun pandan, daun kari dan juga 4 sekawan. Ini adalah bahan-bahan untuk menumis nasi nanti ya. Okey, masukkan 2 sudu minyak sapi. Minyak masak sedikit. Kawan. Masukkan daun kari. Irisan bawang merah, halia dan juga bawang putih ya. Masukkan beras, cikgu guna 4 pot beras yang telah direndam, beras basmati ya. Dan 4 cawan air bersamaan dengan 4 cawan beras juga ya. Masukkan sedikit garam. Sedikit susu cair, kacau sebati dan tutup periuk nasi dan biarkan nasi sehingga masak ya. Okey, nasi dah masak. Sekarang kita akan masukkan sedikit pewarna kuning telur ya. Lubang-lubangkan nasi ni. Okay, kemudian masukkan pewarna kuning ke dalam lubang tu. Kita akan ratakan nasi ni dengan menggunakan garpu supaya nasi kita tak pecah dan patah. Elok kejadian dia ya. Sangatlah cantik. Nasi pun elok jadi, lembut. Ikut sukatan yang Cik Lee bagi tahu tu ya. Alhamdulillah, nasi Cik Noli dah siap. Bau pun harum. Nasi pun elok jadi dan elok masak.